Belajar Bahasa Tamil, episod 6. Perlindungan diperlukan. பாதுகாப்பு தேவை. பாதுகாப்பு தேவை. பாதுகாப்பு maksudnya perlindungan. தேவை maksudnya diperlukan. Perlindungan diperlukan. பாதுகாப்பு தேவை. Kepala pening atau berpusing. Talai சுத்துது. Talai சுத்துது. Talai maksudnya kepala, suttadu maksudnya pening ataupun berputar ataupun berpusing mengikut situasi dan keadaan. Ya. Kepala pening, talai suttadu. Jagalah badan anda. உடம்பை பார்த்து கொள்ளுங்க. உடம்பை பார்த்து கொள்ளுங்க. உடம்பை maksud dia badan ataupun tubuh. Partu kolengga. Partu kolengga maksudnya sila jaga ataupun sila ambil perhatian ataupun sila perhatikan. Jagalah badan anda. Udambai partu kolengga. Rasa nak muntah atau loya. Vandi varudu. Vandi varudu. Vandi maksudnya muntah ataupun loya. Rasa loya ya. Varudu maksud dia sedang datang ataupun sedang berlaku atau sedang terjadi. Perkara yang sedang nak muntah ni dikira macam sedang terjadi, sedang berlaku. Ya. Sedang berlaku, so dianggap sebagai varudu. Ya. Varudu. Rasa muntah, rasa loya. Vandi varudu. Sihatlah, kekallah sihat. Sugama irunga. Sugama irunga. Sugama maksud dia sihat atau selesa. Merujuk kepada keadaan sihat, tenang dan selesa. Irunga. Irunga maksud dia jadilah, kekallah dan mengikut situasi dan keadaan apabila kita guna ayat ni. Ya. Jadilah, kekallah. Dia bentuk sopan untuk menyuruh seseorang tu berada dalam keadaan tertentu. Ya. Dalam keadaan tertentu. Keseluruhannya, sihatlah, kekallah sihat. Sugama irunga. Yang terakhir, sakit akan berkurangan. Vali kurayum. Vali kurayum. Vali maksud dia sakit ataupun kesakitan yang rasa tak selesa pada tubuh ataupun pada emosi. Ya. Kurayum. Kurayum maksud dia akan berkurang. Ya, akan berkurang atau menjadi reda ataupun semakin ringan sakit tu. Ya, akan berkurang. Kurayum. Keseluruhannya, vali kurayum. Sakit akan berkurangan. Vali kurayum.